Huminodun. Tradisi subur di bumi ini, sebuah kepercayaan untuk tempat warisan berpaut. Kisah dari generasi ke generasi, penuh nilai sebagai teladan dan sempadan, menjunjung tinggi hak dan martabat wanita dalam hikayat berzaman. Ini kisah Sri Kandi kita. Bumi di bawah Bayu, Sabah. Sebuah legenda yang telah diwarisi turun-temurun, khususnya masyarakat Kadazan Dusun. Ia adalah kisah Huminodun, puteri jelita yang menjadi lambang pengorbanan dan cinta yang tiada bandingan. Huminodun, anak kepada Kinoingan dan Suminundu, bukan sekadar gadis biasa. Dia terkenal dengan kelembutan hati, kebijaksanaan dan kecantikan yang tiada taranya. Kehidupannya di lembah yang subur itu penuh kedamaian sehingga satu hari bencana melanda. Tanah yang dulunya hijau bertukar gersang, hujan tidak lagi turun, sungai mengering dan hasil tanaman musnah. Rakyat menderita kelaparan. Tiada doa atau upacara yang mampu meredakan murka alam. Melihat penderitaan rakyat, Kinoingan sedar bahawa hanya satu pengorbanan yang dapat menyelamatkan mereka. Hatinya luluh apabila menyedari bahawa satu-satunya jalan adalah mengorbankan anak perempuannya yang tercinta, Huminodun. Namun Huminodun tidak gentar. Dengan penuh kerelaan, dia menyatakan kesediaannya. Sambil tersenyum dalam lidangan air mata, dia percaya bahawa hidupnya lebih bermakna jika dapat memberi kehidupan kepada orang lain. Dengan berat hati, upacara pengorbanan pun dilakukan. Tubuh Huminodun disemai ke dalam tanah yang tandus. Dan dari setiap bahagian tubuhnya, kehidupan baru mula tumbuh. Rambutnya menjadi tangkai padi, kulitnya menjadi daun, darahnya mengalir menjadi sungai, dan jiwanya menyuburkan tanah yang selama ini kering kontang. Padi yang tumbuh itulah dikenali sebagai padi Sumazau, simbol kehidupan dan keberkatan. Setiap butir padi membawa semangat Huminodun, kasih sayang, pengorbanan, dan harapan yang tidak pernah padam. Sejak itu, setiap kali menuai padi, suku Kadazan Dusun akan mengadakan pesta keamatan. Bukan sekadar untuk merayakan hasil tuaian, tetapi untuk mengenang pengorbanan Huminodun. Mereka percaya bahawa roh Huminodun terus hidup menjaga tanah mereka. Kisah Huminodun mengingatkan kita bahawa pengorbanan yang paling tulus. Huminodun tidak meminta balasan, tidak menuntut penghormatan, cukup sekadar melihat dunia terus subur dan manusia terus tersenyum. Di bawah bayangan Gunung Kinabalu yang megah itu, legenda Huminodun terus hidup, mengajar kita tentang makna pengorbanan, harapan dan cinta yang kekal abadi. Begitulah kepribadian wanita dalam warisan kita. Dalam lembut, namun penuh prinsip bertahan hak dan keadilan. Kisah Sri Kandi yang akan terus kekal zaman berzaman.